selalunya kita ada dekat dalam, di kawasan dalam. Jadi kita berada di kawasan luar, jadi ada orang dalam semua kan. Jangan kejut pula, kita memang suka orang masuk dengan kita. Okey, Kak Syah, di Bali ni apa yang istimewa? Macam juga rasa air tu, dalam saya ni kita ada macam TV area, nama dia Kota Pino. Okey, kat sini dia ada macam-macam, dia ada nasi lemak, siap, goreng, pasta, chicken chop, pizza, macam-macam. Dia sini dia ada special discount lah untuk student. Belajar? Satu set nasi lemak dan gulai tu je yang RM6. Oh, murah sangat ni dia. Tapi jangan tak puasa tak. Okey, baik. Saya nak kongsikan kita punya bahan-bahan untuk kita masak daging, masak kicap. Pasti kita perlukan daging. Ada benggala. Daging ni pun macam dah nak melompat-lompat, dah nak siap ni. Dah nak air kan? Okey. Tadi kita blend bawang kan, halia penting. Okey, masukkan. Okey, kita switch sekejap ya. Baik Kak Syah, sebenarnya kita tunggu demonstran ni kan. Mungkin boleh ceritakan lagi apa yang ada di Kota Pino ni selain daripada nasi lemak yang sangat awesome. Rempah empat beradik. Jangan masukkan pula anak-anak empat beradik dalam ni. Seterusnya Kita masukkan sos tiram. Sos tiram. Berapa banyak kita guna sos tiram? Kurang dalam 1 hingga 2 sudu besar. 1 hingga 2 sudu. Sos tiram. Okey. Kicap kilo lah. Kicap kilo Kicap kilo ya. Kicap kilo. Lebih kurang dalam kurang dalam 2 sudu besar lah. Besar kalau suka gelap sikit letaklah lebih. Dia ikut anda sebenarnya masak ni Daging kita dah berbentuk dan juga kentang dah masak lah ya. Kita masukkan ada benggala. seperti kita pernah masukkan ada ladi hitam. Kilo. Kurang dalam 1 hingga 2 sudu besar lah ya. Okey. Dan kita akan sedikit paste asam Jawa. Sikit saja. Ikutlah sesedap rasa lah. Paste asam Jawa. Dan kita cakap sesedap rasa dalam puasa ni pergi rasa pula. Dan sedikit gula. Sebab kita tidak menggunakan perasa dan kita letakkan sedikit gula. Cili. Kentang tidak masak memang. Ui, sedap juga Syah. Boleh tak buka ni? Dia satu kalau kita masak kentang ni, kentang pula. Kalau kita masak daging ni, air dia akan keluar. Jadi dia perlukan sedikit kesabaran nak untuk dan anda tak payah nak letak air ke apa ke sebab anda boleh je guna air daging tu. Sedap lah rasa dia kan. Masak ni. Okey. Kita nak masak, kita boleh masukkan cili padi ya. Cili padi kita ada 5-6 biji. Pun bergantung juga lah kalau anda ada anak kecil tak payah lah anda letak sekilo kan. Kesian anak-anak puasa tu. Masukkan lada benggala. Masukkan ya. Hijau dan merah kuning. Kami menggunakan separuh saja, setengah biji lah untuk setiap satu. Okey, kembali semula dalam Enak Rasa 2016. Kak Syah dah boleh ingat dah ni? Rasa Okey, jadi kita nak sendukkan lah kita punya daging ni. Saya pegang lah. Pastinya semua bahan-bahan ini anda boleh dapatkan di Euromarket yang segar dan mudah. Okey, kembali sebelum esok